kenaikan kadar sewa di rumah, gaji tidak selari. Ni artikel daripada Utusan Malaysia. Bila? 16 hari bulan Disember 2025. Nah, lebih kurang sebulan lepas kadar sewa meningkat 28% tahun ini memaksa golongan pekerja di Lembah Kelang memperuntukkan lebih 30% daripada pendapatan bulanan hanya untuk membayar sewa. Bayangkannya, 30% pendapatan bersih anda hanya untuk bayar sewa. Di mana bakinya untuk melabur atas diri sendiri, kesihatan, untuk melabur di masa depan anda, pada masa depan anda, untuk pelaburan letak dalam ASP ke, letak dalam KWSP ke, untuk dapatkan wang di masa depan. Okey? Tak banyak. Sekaligus menjejas kemampuan mereka menyara kehidupan di bandar. Sedikit kecemasan, kereta rosak lah, sakit lah, terus kena korek poket, tak ada simpanan kecemasan atau kurang simpanan kecemasan. Okey? Jadi di sini kan anda nampak 30%. Saya pernah mengulas tentang ini 50% adalah untuk komitmen. Komitmen tak boleh elak, seperti sewa rumah, seperti bayar rumah, seperti hutang-hutang yang anda ada, tak boleh elak dia. Okey, hutang tetap untuk hidup. Jadi kalau 30% tak ada untuk rumah, baki 20% macam mana? Adakah cukup untuk lalui kehidupan anda? Sebab tu saya terus terang saya tak galakkan anda terburu-buru untuk membeli rumah, terutamanya apabila gaji anda, saya bercakap tentang seorang, gaji anda bawah 3,000 sebulan. Walaupun rumah WIP lah, anda layak, memang layak. Rumah WIP, rumah Selangorku yang 300,000 tu bayaran bulanan 1,500 kan, DSR masih 50%. Kalau anda tak ambil apa-apa hutang lah, agak-agak boleh lepas lagi. Okey, boleh lepas. Saya tak galakkan sebab 50% di sana sudah hanya untuk rumah saja. Ada apa-apa kecemasan, anda tak boleh keluar duit. Kalau katakan hari ni sakit ke, anak sakit ke, ada orang rumah sakit ke, anda tak boleh keluar duit cukup untuk beli perlindungan seperti insurans ke macam mana. Okey? Sebab tu saya tak galakkan. Saya tak galakkan di sini bermaksud saya menentang anda membeli rumah pada masa muda. Saya cuma nak anda fikir secara masa-masa. Okey? Tinjauan Utusan Malaysia. Tinjauan ini adalah tinjauan survey di pelbagai platform sewa rumah dan talian mendapati kos sewa di Kuala Lumpur adalah sekitar 4,000 sebulan, di mana membabikan kawasan tumpuan seperti Bangsa. Kalau Bangsa, KLCC lebih kurang macam itulah. Mount Kiara lagi tinggi, Desa Park City lagi tinggi. Sebab di sana warga asing tinggal sana dan banyak ialah profesional. Mereka warga asing, tenaga asing yang datang untuk kerja di syarikat-syarikat terkemuka, syarikat-syarikat besar, gaji mereka sangat tinggi. Okey? Ada yang syarikat bayarkan sewa juga ada. Sementara kawasan bukan tumpuan pula 1,850. Bukan semua tempat di KL mahal lah. Okey? Jadi kita sebagai orang tempatan kan, kita kena pandai berjimat cermat lah. Cari tempat yang lebih jauh sikit. Kalau boleh dekat dengan LRT, MRT, tak perlu ada kereta. Okey? Contohnya seperti tempat Wangsa Maju. Wangsa Maju dengan KLCC. Ramai yang bekerja di KLCC tapi tinggal di Wangsa Maju. Kerana apa? Kerana rumah masih murah. Sewa masih murah. Mereka boleh dapat sewa di sini, lepas tu lebih kurang 10 minit saja ambil LRT dah sampai KLCC di tempat kerja mereka. Okey? Kalau nak bawa kereta 20 minit, 30 minit dah sampai ke KLCC tempat bekerja. Yang tempat macam KLCC ni yang mahal adalah parking. Mungkin sebab tu anda tidak digalakkan untuk
bawa kereta ke sana lah. Lainlah kalau anda seorang yang jawatan tinggi, ada parking sendiri, dan itu okey. Atau tempat anda, pejabat anda ada season pass. Kalau anda kira kos untuk dapatkan season pass tu, campur kos minyak, campur kos selenggara, lebih murah daripada ambil LRT, silakan. Tapi biasanya tak masuk akal lah tiga benda ni berbanding dengan LRT, lebih murah. Okey? Sebab tu bukan hanya pada masa depan lah, sekarang kita dah nampak perbezaan yang makin ketara. Bangunan atau projek atau tempat yang dekat dengan LRT, MRT dengan yang tak ada, atau jauh, atau yang kena ada perkhidmatan khas shuttle bus ke sana, yang shuttle bus tak cover. Anda boleh nampak perbezaannya dari segi sewa dengan nilai hartanah. Tapi kerajaan juga ada ambil inisiatif untuk tambah van seperti Go KL Rapid On Demand untuk keselesaan kita dan untuk semua. Tak kira lah anda seorang warga asing atau warga tempatan, anda boleh guna Rapid On Demand. Okey? Anda boleh guna perkhidmatan seperti Go KL. Jadi, tapi tempat tersebut yang mereka cover lah, biasanya lebih tertumpu kepada tempat yang ada LRT, MRT. Sebab orang yang duduk sana perlukan perkhidmatan ni. Okey? Jadi apa yang saya nak tekankan di sini ialah, apabila anda masih muda, 20 ke 30, baru mula kerja, gaji pun ciput, tolong jangan fikir pasal beli rumah dulu. Uruskan kewangan anda dengan lebih baik. Saya sangat galakkan anda uruskan kewangan anda dengan baik. Cari cara untuk tambah pendapatan. Ada banyak cara sekarang di dunia sekarang, dengan AI lah, dengan digital lah, semua dengan konten lah. Ada banyak cara anda boleh tambah pendapatan. Okey? Saya harap perkongsian ni memberi anda sedikit macam sesuatu untuk berfikirlah. Okey? Pendek kata, saya tidak menentang langsung anda membeli rumah pada waktu usia muda. Cuma yang saya nak adalah anda fikir masa-masa dahulu. Okey? Kenny di sini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.